Dilarang meletakkan kenderaan anda merata-rata kerana kenderaan anda bakal dikapit. Kapit? Klaim ke kapit yang lagi senang? Ni bukan bab polis ke, bab penggunaan bahasa ke. So, kosa kata harus fleksibel ataupun mudah berubah. So, apa pendapat korang? So, kalau korang nak call hari ni, korang boleh call. Hari ni memang Iwan nak dengar apa pendapat korang. Korang boleh hubungi Iwan di 03-89589477. Macam pelik ke dengan ayat kapit? Sebab ayat kapit ni, yang perasan sekarang bila lalu dekat highway yang ada dekat apa LED punya board tu kan, terus kapit. So, macam kapit ni apa kan? Macam pelik ke? Rupanya kapit tu yang claim. Kita biasa sebut claim kan. So mana lagi yang lebih mudah? Alright, korang masih lagi bersama Iwan di My Campus AM. Alright, so salahnya antara kapit dengan clamping. So apa pendapat korang? Perlu ke kita guna macam ayat tu? Memanglah kita nampak macam dia dah selalu yang kita biasa gunakan dalam bahasa Inggeris kan. Tapi korang tak rasa pelik macam selalu dah biasa sebut claim, tiba-tiba nak sebut kapit pula kan. So Iwan dapat lagi seorang kode. Hello, Assalamualaikum. Hello, hai. Boleh perkenalkan diri tak? Hai, nama saya Finas daripada Campus Bandaraya Melaka. Alright, Finas, nak tanyalah, kalau macam Finas tak kapit tak apa? Kapit, bukan kuih kapit kan? Bukan. Yang apa, macam camping saya je. Dan lagi tu Iwan nak tanya, kalau contoh macam Finas selalu kalau top up kan, selalu macam guna prepaid ke prabayar? Prepaid kot. Kan, maksudnya macam apa yang kita guna, apa yang kita biasa guna tu kan. Buat apa kita nak susahkan diri, betul tak? Tapi macam pendapat Finas sendiri, ada tak terasa kalau macam kita dah biasa guna ayat-ayat macam ni, orang kata bahasa Melayu kita tu akan hilang? Apa pendapat Finas sendiri? Mungkin juga kan sebab kita terbiasa dengan kataan bahasa Inggeris. Itulah macam tadi kan, kita tak tahu kan apa maksud kapit tu kan. Okey, biasa kalau macam Finas macam nak apa print assignment, kalau pergi kedai sebut print ke sebut cetak? Haruslah print. Itulah macam sebab apa yang mungkin kat sini apa yang kita boleh nampak macam seolah-olah memaksa bahasa tu sendiri kan. Mungkin tapi tak tahulah macam Finas sendiri adakah setuju dengan pendapat Iwan, perlu tak guna contoh macam ayat kapit tu? Finas rasa perlu ke atau tak? Perlulah untuk mengesahkan bahasa Melayu kita. Bahasa kan tiga bangsa. Okey. Tu je lah. Maknanya bersetuju lah dengan apa yang dilakukan tu lah. Hello? Ya. Okay. Alright, thank you Finas. Hello? Hello, ya. Thank you. Alright, okay, Assalamualaikum. Itu dia pendapat daripada Finas. Dia kata sebenarnya walaupun bahasa ni seolah-olah memaksa, tapi contohnya macam ayat kapit tu kan.